CPM ni. Nampak Ah, kan? nampak. Okey, yang color merah ni saya ambil dari, saya ambil duit dia pergi ke atas. Berarti yang color merah ni duit dia sebenarnya dekat atas. Item yang kat merah ni ada kat atas. Okey, kita buat macam ni, Ah, macam ni. Macam ni. ya. Kembali balik semua kewangan ni kepada tempat asal. Kewangan ni lah yang macam yang macam DIN prorate asingkan apa semua tu kan. Ya. Kita kembali pada asal. Okay, baik dengar lah. Okay. Yang tas yang kata di atas tu yang kata duplicate sama dengan bawah tu kan. Yang di atas tu kita jadikan dia sebagai external dependency. Jadi 0 day. Milestone. 0 day. 0 day terus. Kalau kata klien tanya, saya akan jawab lah. Yang ni kita jadikan dia sebagai initial of work M&E untuk initial preparation. Maksudnya tu kita nak wujudkan preparation on paperwork based on method statement. Okey bang, yang tu saya setuju. Maksud dia tetap boleh bagi persen dekat situ tapi tak ada value, betul bang? Dia macam ni. Apabila dia 0 day menunjukkan bahawa dia independent. Maksudnya dependency ni maksud dia macam mana cakap yang kita kata kewangan pun tak ada. Kan? Kewangan pun tak ada. Lepas tu dari segi fizikal pun tak ada. Dia cuma kita nak jadikan dia sebagai initial saja. Nak maklum. Macam tu boleh bang, boleh. Nak maklum. Saya setuju tu bang. Nak maklum. Apapun kita berharap yang tas di bawah sekali itulah. Cuma kita walaupun benda ni berarti kita tipu dia orang. Betul, saya setuju tu. Okey baik. Tapi abang kena ingat apabila yang tas-tas yang duplicate yang di atas tu abang jadikan 0 day. Kan jadi 0 day kan? Bermaksud dia dah jadi external milestone ataupun external dependency. External dependency kita just nak initial dia saja. Kita nak mention je saja bahawa betul. Lepas kerja ni akan ada kerja M&E. Jadi kerja M&E kita nak maklum bahawa kena prepare method statement. Macam tu. Dia dipanggil orang apa? Dia dipanggil dia dipanggil Allah Akbar. Dia dipanggil indirect physical task ataupun non-physical task. Kalau macam tu, saya pakai yang lama punya yang tak ada cost pun dekat atas. Cuma abang ubah duration tu jadi kosong. Tapi kena ingat bila abang ubah jadi kosong, date finish yang kita mark warna hijau tu akan berkurang. Dia akan berkurang. Confirm dia akan berkurang. Tak apa, jangan risau. Bila berkurang abang kena top up balik dekat bawah-bawah tu. Abang kena top up balik tas-tas yang di bawah-bawah tu supaya dia tangkap balik. Supaya dia dapat balik date line 18/1/2007. Dia akan berkurangnya sebab kita dah link keseluruhan. Dulu masa planner tu buat link terputus. Link putus ni. Sekarang ni link dah semua dah tangkap semua tau. Okey. Bila abang kurang dia akan shorten the period of duration. Bila abang add on tambah dia akan burst based on deadline projek sebenar. Dia akan burst lah kan. Kalau kita tambah duration. Kena faham. Okey bang. Boleh tak? Apa tengok ni contoh. Okey. Kalau saya masukkan kosong contoh saya masukkan kosong. Masukkan kosong. Kita jadikan dia sebagai tak apa nanti kalau klien tanya kenapa dulu ada duration. Saya rasa yang tu dia tak tanya. Kenapa sekarang ni 0? Tak apa, kita cakap lah sekarang sebenarnya item ni adalah item external dependency. Okey, jangan kita nak initial. Jangan nak, okey. Abang nampak kan? Abang nampak? Mana? Abang nampak? Jadi remaining, ni bukan remaining, ni remaining duration, remaining buang-buang height. Kena pi dekat tu. Duration. Yang ni remaining. Okey. Remaining tutup. Okey. Height. Okay, pi dekat duration. Aman kat sini ya. Agak-agak ni jadi lah kan. Ni kira lah option lah. Macam 15 ni kan. Macam 15 ni, let's say kita kata ni kerja-kerja apa ni, ni account, first fee. Jadi kita jadikan kosong dia
sebagai external dependency, sebagai kita nak initial dia. Initial dia bahawa kerja ni akan bermula nanti. Dia punya physical task itu ataupun kita panggil dia indirect physical task tu di bawah tu. Indirect physical task. Jadi kita declare dia sebagai initial task. Initial tu Ya, dia masih tetap boleh tengok juga kan persen. boleh. Ya, Cuma masuk dulu cuma dia tak ada komitmen lah. Dia tak ada komitmen. Kan. Apa tu? Nampak tak? Dia akan berubah date tu. Dia akan, kalau naik warna biru air laut tu, that means dia berubah. Duration dia berubah lah. Dia punya date start berubah, date finish berubah kan. Tak apa abang, ni abang buat start. Saya solat kejap tu. Oh ya, boleh bang. Kejap. Okay. Abang tengok saya pula solat. Okay, boleh. No problem. Nanti abang share kat saya lah. Share saya. Sebab saya nak kena tengok juga dia punya bentuk curve tu. Saya tak mau. Unjuran keuangan dia punya line tu melebihi fizikal. Kita takut juga. Kita takut kadang-kadang kalau patutnya ada kemungkinan tak persamaan dia sama dengan juga kalau saya buang benda ni. bertindih. Tak apa kita tengok ni. Tadi kan saya buang je benda ni kan. Kan. Bertindih. Tapi saya tak boleh nak cakap. Kita kena tengok, kita kena figure out benda ni. Kita kena figure out benda ni lah. Okay, bye bang. Abang salat dulu. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.